Sarai off akhir. Melegak. Okey, menangkap aku dah lama tak buat konten kan. Ui, lama agak-agak 3-4 bulan macam tu kok. So, hari ni menangkap aku dah release dah lama dah. Aku duk Perlis pun tak ada buat apa. So, ini konten pertama aku di Perlis. Aku harap hampa boleh support aku. Hampa boleh edit aku banyak lagi kat TikTok yang mana minat aku, yang tak minat ikut suka hampa lah. So, apa aku nak buat hari ni adalah aku nak pergi breakfast di luar negara. Mana tu? Let's go. Kalau Perlis dekat mana? Mestilah dekat Thailand. So hari ni aku nak pergi breakfast dekat Thailand dengan kawan-kawan aku yang kat kampung. Hampa boleh kenal-kenal dengan depa. Depa ni teringin nak masuk YouTube sebenarnya tapi depa malu. Satgi kita tunjuk perangai depa yang sebenar. Jom, let's go. Kita gerak. Sekarang dalam pukul 6 pagi. So aku nak pergi breakfast kat pagi apa Danok? Danok. Budak Satun. Jom. Kita nak gerak lah. Let's go. So sekarang tengah on the way. Duduk kat ni lah, Pluto. Saya nak kita pi color. Udah color pagi-pagi. Hari ni kita pi color. Harga kau sikit gigi tak? Color tu kan nak? Color tu ibarat macam tempat makan tapi dia suasana dia rencak. Yang paling semangat ni ya. Okay. So jom kita tengah on the way. Lagi kita sampai sepadan. Kita tunjuk. Bye-bye. Okay, sekarang kita orang nak cop. Ni, aku pakai pasport dengan member aku. Yang lain pakai border. Sebab itulah kelebihan orang duduk Perlis. Jom kita pergi juga. Ting. Nak buat form dengan TSC. Hampa tak, dia yang paling nak sangat masuk YouTube ni. Hampa relax je. Lagi memang dia kenal dengan aku. Kita orang dah siap buat cop. Apa semua. Lepas tu ni terima kasih untuk FTC Thailand. Dia buat macam-macam kat situ. So let's go. Saya nak pakai kasut ni. Kita pakai kasut dulu. So bye bye. See you in Sepadan guys. So kita orang dah masuk kat Pekan Danok. Yang boleh tengok suasana lorong-lorong Danok. Ni lah. Ui, nak sampai. Okey, ni sit. Suasana awal pagi. Tu ayam pun tu. OT channel tak buka ni. Channel tak buka. Ya. Dah aku tidak auto ni betul. Tak, itu memang betul kita main kilapa ni. So kita orang sampai. Ni bas kita yang kalau nak ajak pergi mana ni? Kita pergi color. Color tu apa? Aku nak tahu color tu. Aku ada tunjuk color tu boleh. Okey. Jom kita makan dulu. Jom kita pergi color. Jom kita pergi breakfast dulu. Mereka kata muai kat sini sedap lah. Muai tu. So kita tunggu try. Muai dia kari. Mana dah? Tu baru. Muai dia mantap awak. Ni apa ni? Sungguh. Gila. Tu. Ni daging. Tengok dia macam-macam ni. Dia macam Malaysia lebih kurang macam tu. Cuma ambil suasana kan. Wei, apa dia muai nak pulau pak? Tak mahu aku dengar dah cerita tu belum. La ilah pulau. Takkan muai dia berpelang ni. Relax aku tanya tu mak. Pulau ah. Dia macam sentam. Dia macam sentam. Ni tekok lah sentam. Ni tekok. Yelah aku tahu kelak main satu lagi. Bukan satu. Kayang nak? Kayang. Awak saya nak satu tu kau buat daging lebih boleh? Awak dia cakap Melayu ke nak? Dia cakap Faham. Tempat ni tempat Islam. Banyak orang Melayu petani. Mi gede ni. Yang makan awak tengok. Makan muai. Ni muai apa? Oh dah hari banyak. Ni nasi bokok. Suasana.
Tapi aku nak tahu colour tu lah dulu. Bawa aku sekali. Saya tapi colour relax ah. Aku takkan kata apa colour. Biar. Okey, ni mau esok dah. So, dia pun kata sedap ah. Jom kita try breakfast. Let's go. Aku main nak makan moi. Ni aku rasa ni pedas ni. Menok sikit boleh. Hantar aku ni. Sedap gila. Hampa kalau nak cuba makan macam ni, hampa boleh ni. Boleh main kat sini. Dekat lah. Orang-orang Kedah lah. Sedap. Kedai dia depan kedai. Kena? Colour lah kena? Colour lah ni nak colour bagi tahu sikit lah. Boleh. Tidak ini kena? Ah nak? Kalau tidak ini Aku tak boleh ikut kerja. Tak boleh. Ni kita orang main breakfast ya. So kita orang nak menjamu selera. Selamat menjamu selera. So ni aku makan sup dia kau. Boleh tengok. Sup dia. Aku order sup saja. Sebab sedap. Aku rasa kat kawan aku. Aku rasa ni sedap gila. So hampa boleh main. Aku recommend sangat-sangat. Okay, so kita orang dah sudah makan. Sangat-sangat sedap. Jom kita pergi banyak. Kak, boleh QR kak? QR boleh tak? Ya. QR. Oh. Cash tak? Ada. CPI ada. Ya, ada. CPI. Kak cakap bahasa Siam suruh jemput mai kedai sini. Cakap. Dalam bahasa Thailand. Makin sini. Makin sini. Mai kat kedai ni. Kedai ni aroy. Kedai ni aroy. Aroy. Apa? Bang jot le. Tak boleh. Sing deng nyawa. Lepas ni aku kaki siamnya. Mari relax. Ingat umi ke? Ingat umi. Satu dong. Song kuihนึง Malay? Dia kena convert dulu sebab kita banyak duit Malaysia. 485 dalam 45 ringgit. Lebih kurang macam tu lah. 50 ringgit je. Ha? 485. Ha? 60-70 lah. Dia duduk. Ha? Tu dia kaki rancak dah. 485. 70 lah. Sebab duit Siam sekarang tinggi kan. RM1 kita 7 baht. Siapa suruh tak tukar duit? Kalau tukar duit, jimat kau sama. 65 ada ya? Mana ya? 70. Ambil ya. Okey. Ada. Terima kasih. Sama-sama. Okay, so okay. So jom kita orang nak pergi shopping kat 7E. Okay, so jom. Let's go, kita nak pergi 7E. Beli mak saya pesan apa, tak tahu. Roti lah apalah. Let's go. So kita main 7E beli barang kat mak korang. Tu dia auto pintu. Jangan keren tu. Tak tahu roti apa lah mak tunjuk weh. Dengan burger. Mana roti? Saya tak tahu tempat kedok ni sebab bateri saya tinggal 5%. Ni roti ni. Aku tak tahu roti mana mak aku pun. Sat-sat aku nak tengok gambar. Mat. Tu dia budak ni jenis tak tahu haral lah. Bodoh. Bodoh ni. Wajah putih. Dah nanti mak aku suruh ambil ni. Weh mana air susu Meiji? Susu Meiji.
ambil pun. Aku hantar tak? Aku sejarah aku ingat ni. Mentak dia mana? Ambil semuanya. Alfa. Hantar pentak dia mana? Tu pentak di sik tu. Lain kali babi. Dak ampun nak apa ambil cepat ai. Bateri aku tak ada. Bateri aku tak ada. Woi bodoh ha. Cukup. Burger. Aku nak ambil. Woi, tak kita tak kisah kat ni. Baik, ni. Tok mak nak ambil yang apa? Ambil bang. Ambil pisang nak boleh? Pelam. Ni duk merindang kata kan. Tak kena. Takut tak cukup wei. Ni semua halal eh? Ada. Ha? Ada halal ada buah halal. Ya. Mana? Oh, semua halal ni. Balah. Ni. Saya ni. Berapa dik tu? Tak tu bu 40 naik berapa? 50. Naik berapa balik? Buat. Biar dah je. Jom. Jom. Okey, cukup konten kita hari ni. Okey, so tu je orang kat TBI. Boleh tengok. Itu. Ambil nak ambil pun ambil. Tak payah. So kita tengok berapa. Kami main cicak. Ni. Tak, duk seronok kan. Boleh pakai kad TNG. Kad TNG dah. Tak saya Dia. Dah. Biasa bimbing kau. Ha, handle kan tengok. Kita tengok. Mai kita ni. Kita tengok bulu mata. Apa dia nak. Kita tengok apa yang kita nak bubuh. Macam ni mulut merah. Boleh tak beli kat sekedar dari rumah. Dah lagi. Bodoh. Kita pagi-pagi ni kita kena minum teh ais. Bahasa siang orang panggil cayin. Kalau hanya tiba macam tu lah cara orang ni. Tak lulus masuk lepas hang. Memang aku tak mau masuk. Memang aku takkan masuk. So kita orang dah shopping. Ni lah aku beli kat mak aku lah. Tempat ni lah sebab tak ada parking susah, parking tepi jalan. So jom let's go. So bateri telefon kau habis ni, telefon kau bagus tadi tak ada mic. Ni kita orang dah nak balik balik Malaysia dah. Bye-bye ke negara. So aku rasa itu je lah konten aku pada kali ni. Aku harap kau boleh support. Maybe aku akan banyakkan konten kat Perlis je. Tak ada nak balik KL sangat sebab biasa saya duduk Perlis daripada duduk KL. Kalau duduk KL aku tak ada buat apa semacam lah. Kalau duduk Perlis duduk KL kena bayar sewa rumah. Duduk sini rumah free, makan free, semua free. So aku rasa duduk sini je lah. So itu je lah konten pada kali ni. Jumpa pada apa tak tahu lagi. Aku ada something sebenarnya nak beritahu kau. Hampa akan tunggu benda tu. Hampa kena tunggu benda ni sebab benda ni sangat penting. Hampa akan tunggu dalam masa dalam 2 bulan 3 bulan lagi. Sengak sak boleh ke? Sengak sak. So bye bye guys. Assalamualaikum.